Selamat sejahtera Dr. Rosmawati dan rakan-rakan sekalian. Saya Iswari bersama rakan-rakan saya iaitu Mogari, Nevin, Logishwari dan Nitya daripada Kumpulan 5. Pembentangan kami bertajuk Kes di Sebalik Pemecatan CFO Maybank. Hari ini kami membawakan satu kes yang telah mencetuskan perbincangan hangat dalam industri perbankan dan juga dunia pekerjaan profesional. Bayangkan seorang pegawai kanan yang telah berkhidmat lebih 30 tahun dalam salah satu institusi kewangan terbesar di Malaysia. Nama beliau ialah Khalijah Ismail, bekas Ketua Pegawai Kewangan atau CFO di Maybank. Pada 17 Februari 2025, satu pengumuman ringkas dibuat iaitu beliau telah dipecat pursuant to internal inquiry. Tiada butiran terperinci didedahkan kepada umum. Hanya satu kenyataan diberikan iaitu pihak bank telah hilang kepercayaan terhadap beliau. Namun, Khalijah tampil menafikan sebarang salah laku. Beliau menegaskan bahawa tiada wang yang hilang dan tiada kerugian kewangan berlaku kepada bank. Di sinilah persoalan besar timbul. Adakah kehilangan kepercayaan sahaja sudah cukup untuk menamatkan kerjaya seseorang CFO yang berpengalaman lebih 3 dekad? Sebagai pelajar, kes ini menarik perhatian kami kerana ia bukan sekadar isu pemecatan tetapi menyentuh soal integriti, kepercayaan dan accountability dalam organisasi. Kes ini juga mencabar pemahaman kita tentang keadilan dalam dunia pekerjaan. Dalam video refleksi ini, kami akan mengupas kes ini dari pelbagai sudut iaitu kronologi, isu utama, implikasi undang-undang serta pengajaran yang boleh diambil oleh pekerja dan organisasi. Seterusnya, rakan saya Mogari akan membentangkan kronologi and modus operandi yang berkaitan dengan kes ini. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Nama saya Mogari dan saya akan menerangkan tentang kronologi dan modus operandi scam. Untuk memahami kes ini dengan lebih jelas, kita perlu kembali ke hari kejadian iaitu pada 24 April 2024. Pada awal pagi 24 April 2024, Ketua Pegawai Kewangan Maybank Khalijah Ismail menerima satu mesej WhatsApp daripada individu yang menyamar sebagai CEO Maybank Singapore, iaitu Alvin Lee. Mesej tersebut dihantar melalui nombor telefon peribadi yang tidak dikenali, namun keadaan ini tidak dianggap luar biasa kerana pegawai kanan lazimnya mempunyai lebih daripada satu nombor telefon. Tidak lama selepas itu, Khalijah menerima mesej kedua daripada seorang lagi individu yang mendakwa dirinya sebagai Presiden dan Grup CEO Maybank. Kedua-dua individu ini kemudiannya menyatakan bahawa mereka sedang terlibat dalam satu projek corporate yang sangat sulit dan hanya beberapa individu terpilih sahaja yang boleh mengetahui tentangnya. Bagi meyakinkan mangsa, mereka mengatur satu panggilan Zoom ringkas yang berlangsung kira-kira 5 minit. Dalam panggilan ini, wajah dan suara individu yang menyamar kelihatan meyakinkan dan sepadan dengan identiti yang didakwa. Ini menyebabkan Khalijah percaya bahawa beliau benar-benar berkomunikasi dengan pihak pengurusan tertinggi bank. Dalam perbualan tersebut, mangsa dimaklumkan bahawa projek ini memerlukan tindakan segera dan sebagai kelewatan, sebarang kelewatan boleh menjejaskan keseluruhan urusan korporat tersebut. Skamer turut menekankan bahawa semua komunikasi perlu dilakukan melalui WhatsApp sahaja. Kononnya bagi mengelakkan kebocoran maklumat dalam dan isu insider trading. Inilah titik penting di mana modus operandi scam ini mula jelas kelihatan. Scammer menggunakan 3 elemen utama iaitu authority, kerahsiaan dan urgency. Pada sekitar jam 3 petang, Khalijah menerima butiran pemindahan wang untuk satu bayaran deposit berjumlah hampir USD 985,426,000 ke akaun luar negara di Hong Kong.
Beliau sempat mengemukakan beberapa soalan, namun skamer menolak untuk memberi maklumat lanjut dengan alasan belum mendapat kelulusan penuh. Tanpa membuat pengesahan rasmi melalui saluran dalaman bank, transaksi tersebut telah diluluskan dihantar kepada bank perantara JB Morgan untuk diproses. Namun, pada sebelah petang, JB Morgan menahan transaksi tersebut atas sebab pemeriksaan sekatan sanction screening. Kelewatan ini secara tidak langsung menjadi titik penyelamat kepada bank. Apabila transaksi tersebut tertangguh, Khalijah mula berasa curiga. Beliau cuba menghubungi individu yang menyamar, namun panggilan tidak dijawab. Akhirnya, pada sekitar jam 9.30 malam, Khalijah menghubungi CEO sebenar menggunakan nombor rasmi dan mengesahkan bahawa tiada projek seperti yang didakwa. Menyedari dirinya telah menjadi mangsa penipuan, beliau segera mengarahkan transaksi dibatalkan dan memaklumkan perkara tersebut kepada unit fraud bank. JB Morgan mengesahkan bahawa wang tersebut tidak pernah dipindahkan sepenuhnya dan tiada kerugian kewangan berlaku kepada Maybank. Namun begitu, walaupun wang berjaya diselamatkan, insiden ini menimbulkan persoalan besar. Mengapa pengesahan identiti tidak dibuat lebih awal? Mengapa arahan sensitif diterima melalui WhatsApp? Dan mengapa prosedur dalaman tidak dipatuhi sepenuhnya? Kesimpulannya, kes ini membuktikan bahawa penipuan secara dalam talian bukan sahaja menyasarkan orang awam, malah mampu memperdaya pegawai kanan yang berpengalaman jika elemen tekanan, autoriti dan kerahsiaan digunakan secara bijak. Membentangkan tentang isu teras proses lawan hasil. Isu utama dalam kes ini boleh diringkaskan kepada satu konflik besar, proses lawan hasil. Dari sudut pandangan pihak bank, kegagalan mematuhi prosedur dalaman adalah satu kesalahan serius. Lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan jumlah wang yang besar dan dilakukan oleh seorang CFO. Namun, dari sudut Khalijah pula, beliau menekankan bahawa hasil akhirnya jelas, transaksi berjaya dibatalkan dan bank tidak mengalami sebarang kerugian. Sebagai pelajar, kami melihat konflik ini sebagai sangat relevan dengan dunia pekerjaan sebenar. Dalam banyak organisasi, pekerja sering dinilai berdasarkan hasil. Tetapi, dalam sektor perbankan dan kewangan, proses adalah bentang utama keselamatan. Kes ini mengajar kami bahawa walaupun niat mungkin tidak jahat dan hasil akhirnya tidak merugikan, kegagalan mematuhi prosedur tetap dianggap sebagai kecuaian. Ia juga menunjukkan bahawa bagi pegawai kanan, standard accountability adalah jauh lebih tinggi. Jawatan tinggi datang bersama tanggungjawab besar. Refleksi kami ialah dalam industri berisiko tinggi seperti perbankan, pematuhan proses bukan pilihan tetapi kewajipan mutlak. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya Nitya. Salam sejahtera semua. Kes ini tidak hanya memberi kesan kepada Khalijah, tetapi juga kepada keseluruhan tenaga kerja dalam sektor perbankan. Bagi pekerja, kes ini menimbulkan kebimbangan. Jika seorang CFO berpengalaman lebih 30 tahun boleh dipecat, bagaimana pula dengan pegawai lain? Isu keadilan turut timbul. Adakah pemecatan ini memenuhi prinsip just cause or excuse? Kes ini dibawa ke Mahkamah Perusahaan sebagai kes wrongful dismissal. Mahkamah akan menilai sama ada tindakan majikan adalah munasabah dan selaras dengan undang-undang. Selain itu, garis panduan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia mewajibkan pelaporan segera bagi sebarang cubaan penipuan atau fraud. Sebagai refleksi, kes ini menunjukkan bahawa kegagalan melaporkan dan mengurus insiden dengan betul boleh membawa implikasi undang-undang yang serius. Ia juga memberi mesej jelas kepada pekerja bahawa ketulusan dan tindakan pantas adalah sangat penting. Terima kasih.
Terima kasih Nitya dan salam sejahtera semua. Sebagai kesimpulan kepada perbincangan kami, kes Khalija Ismail memberikan banyak pengajaran yang amat penting, khususnya kepada kami sebagai pelajar dan juga bakal pekerja profesional, terutamanya mereka yang berada di peringkat pengurusan atau top management. Pengajaran pertama yang kami pelajari ialah bahawa setiap arahan, walaupun datang daripada individu yang berpangkat tinggi atau mempunyai otoriti besar dalam organisasi, mesti disahkan melalui saluran rasmi. Ini penting bagi memastikan tidak berlaku salah tafsir, salah guna kuasa atau tindakan yang melanggar undang-undang serta prosedur organisasi. Seterusnya, kami memahami bahawa kerahsiaan tidak boleh sekali-kali mengatasi aspek keselamatan dan kepatuhan kepada prosedur. Dalam sesebuah organisasi, prinsip kerahsiaan memang penting. Namun ia tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup pelanggaran peraturan, menangguhkan tindakan atau menghalang pelaporan perkara yang melibatkan integriti dan keselamatan organisasi. Selain itu, kami juga belajar bahawa laporan yang segera, tepat dan lengkap merupakan satu kewajipan, bukan satu pilihan. Setiap individu dalam organisasi perlu bertanggungjawab memastikan sebarang isu dilaporkan dengan cepat supaya tindakan pembetulan boleh diambil dan risiko yang lebih besar dapat dielakkan. Sebagai cadangan penambahbaikan, kami mencadangkan agar organisasi memperkukuhkan sistem kegawalan dalaman, menyediakan latihan berkala berkaitan etika dan pematuhan undang-undang, serta memastikan komunikasi dalaman lebih jelas dan telus. Dengan cara ini, setiap pekerja akan lebih memahami tanggungjawab, had kuasa dan prosedur yang betul sebelum membuat sebarang keputusan. Kes Khalija Ismail ini bukan sekadar satu kes biasa tetapi menjadi pengajaran besar tentang kepentingan integriti, ketegasan terhadap prosedur dan keutamaan undang-undang dalam setiap tindakan profesional. Sekian, terima kasih.